Kalau korang ada azam tahun 2026 untuk start berlari, jom ikut saya join iSport Appreciation Run 2026. Event ni akan berlangsung pada 24 Januari 2026 bertempat di Tasik Kontestas, Kuantan. So dia akan start pada pukul 7.30 pagi dengan jarak 5.5 km sesuai untuk casual runner, newbie dan juga fun run. So route 5.5 km tu sama macam night session yang kita selalu buat, bentuk mata kail. Apa yang korang akan dapat kalau korang join event ni? Tengok ni macam saya pakai event tee yang sangat eksklusif design dia. Cantik kan depan dan belakang dia. Lepas tu dia punya medal pula, lain daripada yang lain. Spinning medal, boleh berpusing. Dan korang juga berpeluang untuk dapat lucky draw. Antara hadiahnya adalah set kerusi jati guys, kasut running, barangan elektrik dan macam-macam lagi. Tapi yang ni mesti yang paling korang nak tahu kan, ada hadiah ke? Yes, ada cash prize. Cash prize terbahagi kepada dua, untuk open dan juga untuk senior. Hadiah cash prize ni daripada nombor 1 hingga nombor 5. Korang boleh tengok gambar yang saya letak ni, ini adalah antara cash prize dia. Jangan tunggu lama-lama, lepas je korang tengok video ni, terus pergi register sekarang. Sebab tak lama lagi nak tutup dah. Slot pun dah tak banyak dah tu. Jom cepat register.